Tiga air minuman paling dicari ketika di bulan Ramadan. Nombor 3, sukar diperolehi ketika di bulan-bulan biasa. Pertama, air kelapa. Air kelapa di bulan Ramadan mendapat permintaan tinggi untuk dijadikan sebagai minuman pilihan untuk berbuka puasa. Air kelapa segar yang dibelah daripada buah kelapa pastinya lebih menjadi pilihan berbanding yang sudah diproses dalam balang. Ini kerana yang diproses dalam balang sudah dicampur dengan banyak air gula. Kami nak rasa manis air kelapa bukannya gula. Hahaha. Kedua, air tebu. Air tebu boleh dikatakan antara minuman yang wajib dijual di bazar Ramadan. Air tebu dicari-cari orang ramai ketika bulan Ramadan kerana memiliki rasa yang unik, manis dan menyegarkan. Tapi hati-hati, pastikan anda membeli air tebu daripada penjual yang menjaga kebersihan seperti dia basuh terlebih dahulu batang tebu sebelum dimesin. Yang suka minum air tebu, sila hadirkan diri. Terima kasih. Ketiga, air tuak. Air tuak atau nira kelapa adalah minuman tradisi yang mendapat permintaan tinggi ketika bulan Ramadan. Air tuak dikeluarkan dari mayang kelapa yang dipotong sedikit demi sedikit. Ketika di bulan biasa, air tuak agak sukar diperolehi, tetapi ketika di bulan Ramadan, cukup ramai peniaga yang menjualnya di tepi-tepi jalan.